Cik B ambil warna merah. Ya Allah, comelnya Masya Allah. Aduh. Cast iron Dutch oven. Cik B suka sebab Cik B nak buat roti sourdough Cik B beli dah hari tu warna biru. Sedap guna dia awak Bila kita guna dia dia makan ni kita cepat masuk. Tengok warna gapo pula Allah awak lawanya warna merah ni antara warna favourite Cik B juga tau. Ya Allah, dia punya packaging sangat secure. Tengok ada apa ni, plus polystyrene. Tapi kali ni Cik B ambil yang ni, yang jenis tak tinggi sangat. Tengok Allah comelnya. Tak sabar. Boleh ke dok nak buat sourdough ni? Rasa macam tak boleh kot. Sebab kecil. Sebab dia lepeng, dia lesen. Kalau sourdough Cik B beli warna hitam tu, warna biru tu dia tinggi sikit. Yang ni jenis rendah sikit. Ya Allah, kalau merah dia sangat lawa. Sangat berat. Cast iron Dutch oven ni awak memang cepat masuk dalam ni tau. Memang serius. Cik B pernah guna dah. Cik B memang pengguna cast iron Dutch oven. Tengok. Di colour merah ni, gelap kat sini merah teris sikit. Gitu. Memang sangat berat lah. Sedap sangat guna. So dalam pembeli awak, dia akan ada cara, dia akan ajar cara nak guna cast iron Dutch oven ni. Awak jangan risau deh. Kalau awak tak pandai guna, jangan risau. Akan ada instruction kat sini. Cara nak basuh dia, cara nak penggunaan oven dia. Awak boleh baca sini deh. Instruction dia dalam bahasa Inggeris. Kalau awak nak beli cast iron Dutch oven macam Cik B ni, klik beg kuning.